Jagawi. Okey, nanti umur orang teka lah. Berapa umur saya tak nak cakap ya. Okey, sebenarnya saya lama ya mengalami sakit-sakit kaki, sendi, kebas kaki, kebas tangan dan juga shoulder saya, bahu saya keras tau. Kat sini keras, lepas tu kat belakang tu macam bengkak kan. Sebenarnya saya berkhidmat di Genting Highlands selama 40 tahun. So banyak kerja saya banyak tumpu pada komputer. So lamalah akan buat kerja-kerja pejabat lama kan. So dalam 12 jam, 13 jam kita operation personal kan. So keras tau, memang keras, bahu saya keras. Lepas tu sakit sangat lah. Sampai saya pernah cocok saya punya joint pain kebas, tak payah cerita lah, kebas kaki, kebas tangan. Selama 7 tahun tau saya mengalami sakit tu. Sebenarnya tak nampak, pasal saya memang aktif kerja. Lepas tu selepas saya bersara dalam 3 tahun yang lepas, saya turun bawah ni, saya rasa lagi teruk. Bila berdiri tu rasa tak boleh berdiri macam ni. Asyik nak tukar kaki lah, berdiri macam ni lah kan. Ceritanya kawan kita lah, Puan Zabidah, dia tiba-tiba dia cakap, Kak, akak nak cuba tak? Ada satu produk ni, produk kesihatan. Akak nak cuba tak? Nak makan tak? Dia tak tahu yang saya ni ada sakit sendi, ada kebas kaki, tangan semua kan. Tapi bila dia cakap produk kesihatan, saya kata dari mana? Apa? Tu bahan apa? Saya nak tengok lah, kalau ada kimia saya tak suka bahan ni kan. Dia pun kata, okey akak pergi rumah seorang lagi kawan Puan Tasha tu. Dia kata pergi ambil kat dia. Jadi dia bagi saya 4 sachet. Saya balik, saya makan 2 hari je lah. 2 hari saya dah nampak macam ringan. Kalau tidak kan, setiap kali saya kat dapur tu, kejap je saya buat apa-apa, saya akan lari duduk. Jadi mak saya ni macam kesian tau. Dia kesiankan saya, dia akan urut saya. Malam tak ada cerita ya, malam bertampang kuyuk penuh kaki ni, macam pakai stoking. Adik-adik saya akan cakap, kau ni tidur pakai stoking putih ke? Diorang akan ketawakan saya. Ni cerita benar tau. Lepas tu bila jadi macam tu kan, mak saya kesiankan saya. Dia selalu akan urut, dia akan ambil minyak gamat, macam-macam lah. Kalau nak cakap hospital, saya pernah ambil ubat ke hospital. Lepas tu kalau farmasi, apa produk yang berkaitan dengan urat saraf ke, boleh hilang kebas tangan, kaki tu, semua produk saya akan beli. Lepas tu plaster daripada China saya pernah beli. Plaster tu boleh tampal. Nak kata hilang tidaklah, tapi besok pagi bila nak cabut rasa kulit pun ikut sekali. Ya benar, sakit daripada sakit sendi kita kan. Jadi bila saya makan ni 2 hari saya dah rasa ringan. Mak saya pun pelik, kenapa budak ni tak cerita apa, tak cakap sakit pun, selalu ngadu sakit-sakit kan. 2 hari dia nampak saya macam saya cergas. Saya cergas, macam saya nak buat lagi banyak kerja. Tak duduk diam dah. Jadi macam selepas saya makan, macam dalam beberapa hari tu saya dah rasa. Bila Puan Zabidah tu call saya, dia kata, Kak sedap tak? Saya kata bukan sedap je, saya rasa badan saya ringan. Badan saya ringan, saya kata macam kaki-kaki saya ni macam hilang lah kebas-kebas ni semua. Lepas tu saya makan 2 minggu, memang recover. Nak cakap nanti orang kata kita overclaim kan. Dalam 2 minggu tu kira saya dah rasa aktif. Saya punya aktif tu macam orang terkejut. Mak saya semua, adik-beradik saya semua, dia orang sembang antara dia orang cakap, nampak dia ni cergas lah. Tengok dia buat kerja tak berhenti-henti. Macam dia orang terkejut kan tengok saya. Daripada saya asyik mengadu je sakit. Dan 6 bulan ni, selama 6 bulan ni sejak ada produk ni saya dah makan. Dan 6 bulan saya tak pergi ulang hospital langsung. Dia cerita benar ya.